Pernahkah anda melihat video website di mana perkataan yang terdapat di dalam website tersebut blinking? Saya cuba ambil contoh di website ini. Lihat di sini, click here to register. Di dalam website ini perkataannya blinking ataupun berkelip-kelip. Jadi untuk melakukan sedemikian, kembali ke NView. Ingat ya, apa pun anda perlu lakukan, edit, perubahan dalam website, kembali semula ke NView. Anda tidak boleh melakukan di tempat lain. Sekiranya saya ingin memasukkan sesuatu di sini, jika saya masukkan sesuatu di sini, lihat video ini lebih dahulu. Dan saya ingin saya besarkan kejap. Saya nak tukar color. Saya ingin perkataan ini blinking ataupun berkelip-kelip. Apa yang perlu anda lakukan? Klik di source dan masukkan arahan untuk blinking, arahan HTML code untuk blinking. Okey. Arahan buka adalah seperti ini. Lebih kecil daripada blink, dan arahan tutup adalah seperti ini. Lebih kecil slash blink. Okey. Masukkan kedua-dua arahan ini, blink buka dan blink tutup slash. Okey. Letakkan di mana perkataan ataupun ayat yang anda ingin supaya ianya berkelip. Okey. Contoh, katakan ini di dalam source ya. Saya ingin perkataan lihat video ini terlebih dahulu. Saya ingin dia berkelip. Jadi kalau saya ingin semua sekali ini, lihat video ini terlebih dahulu, sebelum L itu saya masukkan arahan buka. Jadi cara menulisnya begini. Sebelum L itu kecil daripada, BLINK tutup. Okey, lebih besar daripada, dan katalah di hujung ini betul-betul kecil daripada slash BLINK lebih besar daripada. Ini adalah arahan untuk untuk perkataan ini berkelip. Lihat video ini terlebih dahulu. Selepas anda masukkan arahan buka dan arahan tutup ini, pergi ke normal. Anda lihat perkataan ini telah pun blink. Dan jika saya ingin melihat website ini di dalam internet, lihat ini masih merah. Jangan lupa savekan. Pergi ke FileZilla, cari file latihan, klik sebelah kanan, upload, klik OK, override, klik OK, transfer complete. Pergi semula ke Firefox. Saya menggunakan Firefox kali ini sebab dia terdapat sedikit perbezaan antara IE dengan Firefox. Okey. Ini masih lagi yang lama, cookies yang lama. Jadi saya perlu, kalau IE tadi kita klik refresh, Firefox kita perlu gunakan reload. Lihat video ini terlebih dahulu. Dia telah pun berkelip-kelip. Jadi anda telah pun berjaya untuk mengkelipkan perkataan yang anda ingin kelipkan. Okay, kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.